Macam mana nak pasang breast pump Goody G7 ni? So, pertama sekali Mama kena pastikan kesemua parts breast pump ni betul-betul kering. Tak ada satu pun titisan air dan semua permukaan tidak lembab. Jadi, pertama sekali Mama kena masukkan diaphragm ke dalam lubang cup. Lubang besar ni masukkan saja. Macam ni, tolak sampai betul-betul masuk. Tolak macam tu. Biar betul-betul masuk. Lepas tu, Mama ambil tin junction ni dan pasang valve kat bawah ni. Pastikan dia tak sengit. Tak sengit macam ni. So, Mama betulkan. So, biar dia betul-betul straight. Kemudian baru pasang T-junction dan valve bersama pada bahagian diaphragm tadi. So, yang besar ni masukkan ke dalam. Tolak je ke dalam. Kemudian baru pasang funnel dan pastikan lubang tuang susu ni betul-betul kat tengah. Tolak sehingga rapat bahagian tengah corong ni. Tolak je ke dalam. Bahagian tepi ni Mama ketatkan. Pastikan tak ada bahagian yang berlipat. So, sebelum Mama pasang motor, pasang dulu silikon plug ni dekat bahagian atas ni supaya suction dia berfungsi. Dan baru Mama pasang motor dan letak kat atas ni. Pasang dan ketatkan. Itu saja. Okey Mama, selamat mencuba.